Rasa dengung tu berlaku, kita kena tahu dengung tu dia bunyi di mana makhraj dia. Kena tahu dengung tu apa dan kena tahu dengung tu di mana makhraj dia. Maksud dengung tu dengung yang sempurna dan dengung yang bunyi sikit lah. Di mana makhraj dia. Kena tahu benda tu. Okey. Dengung tu apa dengung? Dengung tu apa? Tak ingat habis dah. Suara merdu, suara lunak yang dihasilkan, dibunyikan di rongga hidung. Yang dihasilkan ataupun yang terhasil lah di rongga hidung dengan cara merendahkan dan langit lembut ke arah pangkal lidah. Dengan cara merendahkan dan langit lembut ke arah pangkal lidah. Itu dengung. Jadi dengung-dengung ni suara. Dengung ni apa? Suara. Dia bukan nafas dengung ni, suara. Kan? Suara. Suaranya lazim keluar ikut mana? Banyak kali dah tu ulang ni kan. Ni hidung kita, ni. Dia langit lembut, langit keras. Ni lidah. Kan lidah. Okey. Ni lidah. Ada dua suara macam ni. Okey, ni lidah. Suara ni keluar dari pita suara. Ni pita suara sini. Pita suara. Okey. Pita suara ni terhasil daripada udara yang kita pam daripada paru-paru, kita alih ke pita suara. Bila udara tu kita alih ke pita suara tu kita kepit. Kita rapatkan. Bila kita rapatkan, kita push suara tu, maka dia akan menghasilkan getaran bunyi yang panggil. Kan? Okey, getaran bunyi. Kalau kita buka pita suara tu, keluar nafas saja ke mulut. Nafas saja keluar. Udara saja keluar lah. Tapi kalau udara tu kita tutup dengan pita suara, dia akan menghasilkan suara, bunyi. Bila kita tutup, suara tu tertahan dan kita push, dia akan bergetar pita suara tadi, maka dia akan menghasilkan bunyi. Bunyi itu pula dia akan keluar ikut mulut. Lazimnya macam itulah. Kan? Dengung ni dia bunyi di kawasan rongga hidung. Rongga hidung. Keluar ikut rongga hidung. Cara kita nak alihkan suara tu ikut rongga hidung, caranya macam mana? Ni dia langit lembut. Nak tekuk lah ni yang panggil kawasan langit lembut lah. Dan ni pangkal lidah. Ni pangkal lidah. Kan? Pangkal lidah. Bila suara ni kita keluar ikut mulut, okey. Pada masa sama contohnya, kita rendahkan langit lembut ni ke arah pangkal lidah. Rendahkan dia. Jadi suara tu dia akan, bila kita rendahkan dia akan tertutup. Jalan keluar suara ikut mulut ni tertutup, dan suara tu dia akan keluar ikut saluran satu lagi, iaitu ke rongga hidung. Cuba buat. Mula-mula keluarkan suara ikut mulut. Lepas tu rendahkan perlahan langit lembut ni ke arah pangkal lidah. Bayangkan langit lembut kita tu kita rendahkan ke pangkal lidah. Cuba. Itu cara lambat lah. Kalau cara cepat, cuba. Itu bunyi suara penuh, dengungnya penuh. Okey? Tapi dengung tu bukan bunyi macam tu saja. Dia ada peringkat martabat dia. Dia ada kadang-kadang bunyi dengung dengan suara tu sama banyak.
Kan? Kadang-kadang suara lebih banyak pada dengung. Kadang dengung lagi banyak pada suara. Maka terhasillah bunyi dengun ikhfa, dengun idgham. Kan? Mantaba contohnya. Manta. Okey, kan? Tu kadar suara dengan dengung tu bunyi belaka. Yang ni di langit lembut ni kita turun tak rapat lah. Turun mungkin separuh je. Kita nak bagi suara tu biar ikut mulut pun keluar, ikut hidung pun keluar. Manta contohnya. Kan? Tu suara lagi banyak pada dengung lah. Manta, cuba. Maknanya di langit lembut ni dia rendah sekadar sikit adalah untuk alihkan suara ni lebih banyak berbanding dengan dengung. Tapi dengung tu ada. Dan master kita sebut huruf mim. Ni kita belajar minggu lepas. Berlaku proses ni. Langit lembut tu merendah sikit supaya ada suara mengalir ikut hidung. Sebab dalam makhraj huruf mim ni dia ada panggil apa? Dua unsur makhraj utama lah. Apa dia? Dua unsur tu. Ingat lagi tak? Mukammal dan mukammil. Suara ikut mulut dan suara di hidung. Kalau suara ikut mulut saja bunyi mak tak sempurna. Dia kena ada di hidung sebab huruf mim ni memang ada satu sifat yang ada pada dia, iaitu sifat gunnah. Kena bunyi di hidung. Capur suara mulut di hidung tu maka menghasilkan bunyi tu kena faham. Boleh? Jadi kekuatan dengung tadi tu bergantung sini lah. Pada hukum martabat dengung tu sendiri. Kalau kita baca inna, tu langit lembut kita rapat betul tu. Amma. Janganlah kita baca amma inna, tak kena. Tak kena, tak padan dengan, tak match dengan power motor tu. Kalau motor lah kan. Tu kita kena faham. Boleh? InsyaAllah.